dapatlah first class kita 4 orang. Cerita rahsia dia. Trip semalam 9 jam 40 minit betul? Ada dia bagi peluang perniagaan emas untuk rakyat Seberang sejahtera. Wah ni. Kita akan bergerak ke aktiviti seterusnya. Boleh kok, jom. Kita akan naik bas. Dan kita ke Abalone Farm. Tujuh hari tak dapat naik Table Mountain. 7 hari, tunggu 7 hari tak dapat naik. Thanks for your cooperation. Not 9:41. Okay, sekarang kita dah sampai pertengahan. Kita relax dulu. Dan nanti baru kita anjing. Aduh, jumpa. Tahniah. Terima kasih. Tahniah. Arabella Sheraton Hotel on the right, guys. And if you love golf, you can also play some nice golf. Like everybody, we're going to meet on the golf like your bus, you will face it. Because we need to split. On the right, guys. I GoPro. The small size? Small size, you be in the middle there. Yeah. Bismillah. Paling besar. Sekarang kita pakai boot untuk masuk ke tempat Abalone. Kita ke mana? Abalone Farm. Abalone Farm. Tidak beli apa-apa. Popular kan? Hermanus. Popular di Hermanus. No touching, please. And then we're going to walk through some water. The water has chlorine in it, so it's like a swimming pool. But no swimming today, okay? Just walking through. And that's it. All right. Jom kita pergi masuk ke Just kebun waiting for everybody with the boots. kebun Abalone. Welcome to Abalone Farm. All right, everybody ready? You have boots on. We have to go with boots. Follow us. Let's go and show you some beautiful Abalone. So it's very important to understand that the water comes directly from the ocean onto the farm. And the only thing they do to the ocean water is filtration. So the whole process is very clean. All right. There's no, they don't give them any antibiotics, no medicines. They don't use any chemicals on the farm for cleaning. It's a very clean process. The biology of the water inside the tanks is exactly the same as the ocean. They export around 460 tons of abalone to the Asian market. And when I say Asia, it's mainly Taiwan, China, and the main one is Hong Kong, Malaysia, Singapore, and then also Japan. Okay, kita kena sanitize dulu sebelum masuk ke dalam. Thank you. Sejuk. Jom kita pergi Abalone. Bukan makan je lah, tengok. Tengok je. Proses tersebut. Right. So you can walk through, but do not touch anything.
Okay, jangan pegang apa-apa. These abalone are around 7 months old. Oh, dia macam kepang. Kerang-kerang. Ini semua anak-anak abalone. Pasman. Sekarang kita tengah tengok baby abalone. Daripada 5 bulan ada, sebelah sana ada yang 7 bulan. So memang menarik. Okay, nampak dia ada melekat tu kan, itu semua baby. Dia masih baby. 5 month. Sorry? The age 5 month. That's how it's made. Saya telah buatkan dia kerja lain ke? 4-5 month, okay. Masih menyusu lah. Mana tak beranak lagi. Dalam satu bakul ni dia ada 500 ke 600. 2024 is the birth date. Bro, sorry. Alright, want to show you some bigger abalone here? Okay, jom kita tengok. Wow. Rumpai air. These are about 7-8 years old that we show you over here. 7-8 years. Yes, they are special abalone to show tourists. Ni dah tua ni. Very important for abalone. All abalone in the world have these, and many of their holes are blocked. So not so beautiful. Genetically a little bit flawed maybe. Look at this. It's quite amazing. It's snotty. It is slimy, but the muscle really contracts. Okay, so there is only grey here. Okay. Only grey, it's a female. Oh, okay. Only grey. Right, so Only this is grey. another female. The male? So if you see the gonad, Inside here. Okay. the sixth only organ, the grey. gonad, if So we that's see it's grey, female. it is a female. It's just Female. eggs. Only eggs. I will show you what a male looks like Okay, just now. Hopefully we have a male here now. This is a female. If you see the grey, that's just eggs. Male. Right, so here's a good example of a male. You will see the white, but that grey color, that tells us it's a female. It's just eggs. Perbezaan jantina antara jantan dan juga yang betina. Okay. So kalau betina dia punya color dia tu full grey. Kalau yang male dia akan ada macam spot warna putih. Ini segala souvenir berkaitan dengan abalone. Besar. Part of abalone, we grow the abalone on the farm. You guys have had the tour, you've seen how we grow them, the different sizes. We produce them and we can them on site. The meat is cooked inside the can in salt water over a long, slow process. Kita akan cuba rasa abalone. Setiap meja ni dia ada lain-lain rasa. Okay, contoh yang ni. Sekarang kita cuba rasa. Macam apa rasa dia? Macam rasa apa ni?
Dia ada 4 sikit kan? Macam family. Macam family tapi tak ingat. Sushi. Makan sushi. Nasi dia tu. Nasi dia? Apa nasi? Sushi punya nasi tu. Rasa dia tak rasa dia. Dia punya beras tu. Ini fry dia. Sedap, rasa dia macam sushi punya tu. Makan. Sushi punya apa? Beras macam makan sushi. Sedap. Jom kita pergi yang rasa yang kedua. Kita cuba yang ni pula. Okey, tunjuk dulu. Okey, kita cuba yang ni. Mana yang best? Bismillah. Ini pun sedap. Ini pun sedap. Memang sedap. Rasanya sedap. Dan ni pun sedap. Cumanya yang tadi abelin dia besar-besar kan. Yang ni dia potong kecil-kecil. So kita ada satu lagi hidangan. Yang ni pun sedap Ustaz. Sedap. Mahal kalor. Tambah. Okey. Kita ambil lagi satu hidangan. Yang ketiga tu kita tak dapat nak rasa sebab dah habis. Okey, sold out. Abalone Pearl. Sedap? Tak adalah sedap sangat. Yang sedap yang tu. Ni dah makan yang ni? Dan ni sebab ada sayur. Tak suka sangat. Macam kerabu ke. Okey, dia sedap lah. Yang tu sedap, yang satu tadi sedap, yang ni tak dapat rasa. Yang ni lagi sedap. Aduh, ruginya. Paling sedap. Yang tu lemak dia banyak sikit lah. Tambah bulat-bulat dia Saya nak cicip sikit lah. Kita cicip sikit lah. Try. Bismillah. Oh, you didn't have one? Yeah. Let me see if they Kicap. Kicap. Dia macam kicap masin. So kita nak rate dia. Okey, kita tengok review. Tak payah risau masuk YouTube. YouTube Anas. Okey. Antara yang sana dengan Sana lah. Dia nak yang It's a soya-based sauce, and they can Kicap. make it with chicken kicap masin. stock, vegetable stock. The traditional. Baby abalone. Mana abalone detector tu kan? Cek apa sebenarnya? Aku tak tahu dah. Security jaga. Sedap. Welcome to Hermanas Whale Cruises. There are 3 species of whales that you might see today. Can you see them? They happy. Yes. Am I going to see the same smile on your way back? Yes. Don't lose your balance here, because if you lose your balance here, you're going with your head on the rail. Sekarang kita nak pergi naik kita punya cruise dan kita nak pergi tengok ikan paus. Kita on the way akan pergi ke lokasi ikan paus berada. So boleh tengok sekarang adalah bersama tim Public Gold yang berjaya dapat trip ke Cape Town. Okay, jadi ini peluang yang sangat best lah. Mana kita dapat pergi bercuti bercuti dengan percuma. Sekarang kita tengah mencari lagi ikan paus. Aktiviti hari ini di Cape Town adalah kita akan tengok ikan paus yang selama ni kita tengok dalam TV saja. Ni.
Pengalaman yang mahal dan berharga. Kalau public goal tak bawa ke sini memang kita tak dapat lah. Memang saya tak dapat nak menyaksikan ikan paus depan mata yang selama ni kita tengok dalam TV. The whale on that side. Tapi that side. Up and down. That side. That side. Kita berpeluang untuk tengok depan mata sendiri betapa besarnya ikan paus ni. Sangat dekat. Kita mau ada ekor. Lompat ke kan? Kan, kita ada penunjukan badan dia. Nampak. Kita dah berjaya tengok ikan paus pada hari ini. Memang best. Okay, sekarang kita on the way nak pergi makan di Lemonicious di Hermanos. So sekarang tengah ada festival. So dia tutup jalan ni. Sempena festival apa dah. Okay, so kita boleh jalan lah, jalan kaki sini dan tengok Cape Town. Sejuk, okay, best. Kemudian dia punya pemandangan dia yang cantik, laut. Seafood and sushi. Sila kurusin juga yang dia. Tak kurus ni. Ya, bismillah. Tuan-tuan jangan jeling-jeling. Hari ni dapat dinner bersama dengan founder Public Goal sendiri, Datuk Wira Louis Eng. Okay, Datuk Sri Louis Eng. Okay.